Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Soalan seterusnya, apakah arti taharah? Taharah ni bahasa Arab, bahasa Melayu bersuci. Jadi mula-mula sekali sebelum kita melakukan ibadah, disebut oleh ulama-ulama dalam kitab-kitab mereka, taharah menjadi pendahulu. Kerana apa? Kerana sebuah hadis yang berbunyi miftahus salah at-taharah, miftahus salah at-taharah. Maksudnya ialah bersuci itu menjadi pembuka bagi sembahyang. Apa maknanya? Bersuci daripada kotoran. Kotoran ada dua. Kotoran yang nampak dipanggil bersuci daripada najis. Seperti kena kencing, kena najis. Dan bersuci daripada najis yang tidak nampak yang dikatakan hadas. Itu bersuci daripada hadas. Seperti mengambil wuduk. Itu pun menyucikan diri daripada kotoran yang tak nampak. Kalau mandi junub, itu juga dikira bersuci dari kotoran yang kita tak nampak daripada hadas. Itu juga dengan tayamum. Semua itu termasuk dalam bab bersuci dalam bab taharah. InsyaAllah kita akan panjangkan lagi huraiannya pada masa akan datang. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.